Okay, tarik sikit. Alright. Assalamualaikum guys, and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe, dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay, kepada yang masih baru dengan channel saya nak share sikit lah. YouTube channel saya ni berkonsepkan suka pemotoran. Jadi saya banyak buat video-video yang berkaitan dengan motor lah. Contohnya macam video review, test ride, lepas tu kecerah lampu dan juga top speed. Dan kadang-kadang saya akan selit sikit review helmet dan juga review riding case. Jadi kepada yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe. So please whatever. Alright, kepada subscribers yang lama, subscribers yang setia, mesti apa perasan kan ada orang kata beberapa perubahan lah kat sini, especially di bahagian background, lantai pun kapet rumput tak ada dah. Lepas tu device yang saya record sekarang ni pun saya guna device yang lain, nak bagi nampak cerah sikit. So kita akan mix lah, kita akan try and error tengok macam mana. Sebab tujuan saya buat studio ni adalah untuk improve kan, bukan untuk downgrade. So kalau hampa ada sebarang pendapat ke apa, hampa ada sebarang feedback yang positif, nanti hampa share je dalam komen, okay? So sudahlah cakap pasal studio kan. So di hadapan anda sekarang ni adalah orang kata antara super moped yang pernah top sebelum ni, okay? Dan sebelum ni nama dia lain sikit lah. Sebelum ni nama dia SYM VF3i 185. Tapi kali ni masuk pula yang new faceliftnya, nama pun daripada tukar sikit kepada SYM VFE 185i. Jadi kalau anda nak tahu apa yang menarik pasal motor ni, jom saya tunjuk hampa. Let's go! Okay guys, jadi inilah dia SYM VFE 185i. Okay, apa-apa pun jom kita walk around dulu. Kita walk around sikit dengan motor ni. Okay, macam apa boleh nampak, saya ada buat sedikit perubahan lah dari segi lighting apa semua. Dan Alhamdulillah ada space yang mencukupi untuk saya buat walk around ni. Okay, untuk saya pusing keliling ni. Cuma ni untuk sisi kecil boleh lah kan. Tapi kalau untuk motor yang besar-besar, gabai-gabai tu, saya pun tak pastilah muat ke tak. Okay, so untuk dari segi design dia, okay, kalau kita tengok dari segi design dia memang kalau kita perhati betul-betul DNA VF3i tu masih ada lagi lah. Okay, DNA tu masih ada lagi, especially di bahagian belakang ni. Okay, dia macam tinggi sikit kan. Okay, cumanya of course lah, untuk design new facelift kali ni memang nampak lebih modern dan lebih sporty lah. Okay, apa-apa pun, jom kita tengok dia punya spek engine dulu. Engine dia bersesaran 183cc, 4 stroke, 1 silinder, 4 valve, single overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Motor ni dia ada 6 gear. Engine dia pula mampu untuk menghasilkan 19.7 horsepower pada 9000 rpm dan juga 17.5 Nm of torque pada 7500 rpm. Macam ni lah rupa dia dari pandangan atas. Okay, ni dia punya panel meter, side mirror, handlebar apa semua lah. Alright, macam apa boleh nampak dekat sini dia pakai keyless. Okay, dia menggunakan sistem keyless. So bila pakai keyless, of course lah akan dapat sekali dengan dia punya remote. Okay, jadi dekat remote dia ni dia ada 3 button. Ni button lock, lepas tu ni button unlock, dan yang bawah sekali ni adalah untuk hampa nak silent kan dia punya alarm lah. Kalau hampa rasa bunyi keyless dia tu macam bising kan, duk keluar alarm tu, hampa boleh silent kan dia. Okay, dan dekat belakang ni dia ada macam satu button ni. Okay, kalau hampa tekan button ni, hampa boleh cabut kunci tau. In case kalau hampa ada masalah dengan hampa punya keyless ataupun bateri nak habis ke apa, hampa boleh start dengan menggunakan kunci secara manual. Okay, cara nak start dia, hampa tekan button keyless ni sekali. Okay, nampak dia menyala lampu biru, pusing ke kanan satu step. Okay, nampak panel meter pun akan menyala. Cara nak start dia macam biasa, tekan je ignition switch ataupun starter. Alright, enjin pun dah hidup.
Jadi untuk kita dengar bunyi dengan lebih jelas, lebih detail, jom kita test bunyi dia dekat luar studio. Macam inilah bunyi dia bila dalam keadaan idle. Ni pula bunyi dari bahagian exhaust ataupun muffler. Kita cuba rem sikit. Okay, tarik sikit. Alright. Enjin dia saya terpaksa biar on dulu supaya mudah untuk saya nak demo dia punya switch semua kat hampa. Okay, first kali kita akan tengok switch sebelah kiri ni dulu. So ni switch lampu dia lah. Okay, macam sekarang ni low beam. Kalau kita tekan ni dia akan jadi high beam lah. Okay, low beam, high beam. Tak sure boleh nampak ke tak. Lepas tu dia juga ada passing light kat sini. Kalau kita tekan ni, nampak? Okay, dia ada passing light untuk apa nak alert kenderaan dekat depan. Dan ni dia punya button horn. Okay, ni signal kiri. Okay, signal kanan. Okay. Lepas tu dekat sini dia ada hazel light switch ataupun double signal. Alright. Dan yang terakhir adalah ignition switch ataupun starter. Okay, so kita tutup enjin dulu. Sekarang kita akan tengok dia punya panel meter. Untuk panel meter dia pakai jenis digital LED dan dia punya display pun very basic dan simple. First kali kita ada ni lah, ada speedometer, atas ni RPM, okay. Lepas tu ada gear indicator, ada fuel gauge, temperature, battery voltage dan juga odometer ataupun total mileage lah. Okay, lepas tu dia ada dua button kat sini. Kalau kita tekan belah kanan ni, dia akan ubah ni display tu, trip, oil dan juga back to odometer lah. Okay, belah kiri ni kalau kita tekan dia tak ada apa. Okay, tapi kalau kita hold kedua-dua button ni lama-lama, hampa tengok sekarang ni dia tengah display kilometer per hour kan. Kalau kita tekan dan hold button ni lama-lama, dia akan tukar kepada MPH, okay, ataupun miles per hour. Tapi kalau kat Malaysia ni memang kita pakai KMH lah kan. Jadi kalau lah motor hampa tu bila hampa beli dia dalam keadaan miles per hour, hampa nak tukar, hampa tekan dan hold je kedua-dua button ni lama-lama. Okey, nampak? Dah tukar kepada KMH balik. Bila kita mula-mula on dia punya keyless tu, dia akan menyala macam ni lah. Dia akan menyala DRL sahaja. Okey, low beam tak menyala lagi. Kalau kita start engine, okey, barulah lampu low beam menyala. Okey, ni dia punya lampu low beam. Ni pula dia punya lampu high beam. Low beam, high beam. Untuk high beam dia ni dia pakai LED projector. Dan ni pula dia punya lampu signal. Ni pula dia punya lampu belakang. Okey, kalau kita tekan brake dia akan jadi macam ni. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Lampu dia fully LED. Okey, so macam ni lah rupa dia dari bahagian depan. Okey, kita usah sikit design dia. Okay, memang design kali ni nampak lebih cantik lah. Okay, lebih moden dan lebih sporty. Kenalah dengan tahun 2025 ni. Okay, nampak? Memang nampak lebih garang lah. Memang cantik. Lepas tu ni dia punya mudguard. Untuk suspension depan dia masih menggunakan telescopic fork. Lepas tu brake caliper dia pakai dua piston. Alright, warna gold ni. Dan juga ada single disc. Disc brake dia ni diameter dia 250mm dan dilengkapi dengan dual channel ABS. Rim depan dia saiz 17 inci, tayar depan dia pula saiz 90-80. Rim belakang dia pun saiz 17 inci, tayar belakang dia pula saiz 120-70. Untuk brake belakang pula dia pakai single disc 200mm, ada ABS juga dan juga brake caliper satu piston. Untuk suspension belakang pula dia menggunakan monoshock. Okey, ni dia punya sprocket belakang. Yang ni pula dia punya swing arm lah. Alright. Untuk sprocket belakang dia pakai saiz 48. Lepas tu motor ni juga dilengkapi dengan USB charging port. Nampak tu? Okey, USB charging port type A. Seterusnya kita akan tengok dia punya seat pula. Kita usah sikit seat dia. Okey. Seat dia saya perasan dia macam kurus sikit. Kan? Kalau kita tengok dekat sini kan, dia macam kurus sikit kalau compare dengan kapcai yang lain lah. Okay, dia punya span dia punya span, jom kita rasa dulu. Okay, kalau tanya saya,
spine dia ni macam bagi saya lah, dia macam keras sikit tau. Dia macam keras sikit, dia macam mampat, macam padat sikit lah. Tapi tak apa, untuk lebih detail nanti saya akan test dalam video test ride yang seterusnya. Ok, cara nak buka seat dia, first sekali kita tekan button keyless ni sekali. Ok, tekan sekali, lepas tu pusing belah kiri. Ok, seat pun dah boleh buka. Jadi macam ni lah rupa di bawah seat dia. Ok, nampak tu, memang kemas, memang tersusun dengan rapi ya. Tools lah, manual book apa semua ni. Ok, dan dekat sini macam boleh nampak dia tak ada sebarang space compartment tau. Dia memang agak padat lah dekat bawah ni. Ok, so ni dia punya fuel tank. Fuel tank dia ni berkapasiti 7 liter. Jadi untuk sebuah super moped 183cc ni 7 liter kira just nice, cukup besar lah kan. Takkan nak ride jauh sikit tu memang tak ada masalah lah. Yang penting hampa tak perlu nak berhenti isi minyak kerak-kerak. Ok, sekarang ni jom kita test dia punya ni mechanical parts ni. Kita akan tutup seat, kita tengok dia smooth ke tak smooth. Ok, wih, serius lah. Wih, dah lock lah weh. Oh my god, wow. Nampak? Tekan sikit je, tak payah nak getuk-getuk apa pun. So, untuk dia punya mechanical parts ni bagi saya memang smooth, okay? Memang terbaik lah. Memang ada kualiti ni lah. Ni footrest untuk rider, okay? Material dia getah, dan dia ada spring lah kat sini. So, kepada siapa-siapa yang suka line corner, mesti yang pakai shock lah. Ni pula footrest untuk pilihan ataupun penumpang belakang. Okay, kalau hampa nak guna, hampa tarik je macam ni. Okay, material dia besi, dan atas ni dia ada macam gerigi lah untuk bagi grip bila hampa letak kasut atas ni. Tapi kalau hampa naik single ke apa, hampa rasa tak perlu, hampa lipat je. Motor ni berat dia 135 kg. Dia punya seat height pula adalah 800 mm. Ok, untuk bahagian belakang motor ni memang terasa agak tinggi sikit. Macam saya dengan ketinggian 164 cm, bila saya naik motor ni saya kena ginjat kaki sikit lah. Tapi walau macam mana pun overall masih sampai dan masih boleh handle dengan baik lagi. Dia punya wheelbase pula adalah 1305 mm. Motor ni didatangkan dengan 3 pilihan warna. First kali adalah warna biru, yang kedua adalah warna hijau, dan yang ketiga adalah warna putih. Harga motor ni bermula dari RM9,988, tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Kepada orang-orang Penang dan yang berdekatan, kalau hampa nak beli motor ataupun nak survey motor, nak main cuci mata tengok-tengok dulu pun boleh, tak ada masalah. Hampa bolehlah datang ke Taikon Motor HQ Georgetown dekat Jalan Datuk Keramat. Kedai dia memang besar, ada aircon apa semua. Servis dia pun memang tip top. Staff dia memang semua friendly, dan yang paling penting, harga dia insya-Allah berpatutan. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. Insya-Allah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.